So, kita dah sampai dekat Kari Kepala Ikan SG. Sini semua makanan dia sedap gila. Lagi kari dia sumpah sedap. So, inilah lauk-lauk yang mereka sediakan dekat sini. Ada pelbagai hidangan lauk dakwah yang korang boleh pilih. Korang masuk terus dalam restoran ni, memang korang akan terus order dekat staff tu, and then dia akan ambil note lah apa yang korang nak. Kat sini ada juga hidangan bertepung seperti udang goreng tepung, ada juga isi udang, ayam goreng pun ada. Ayam goreng dia sangat crunchy. Tengok tu. Banyak kan apa yang korang boleh pilih kat sini. Dan juga jangan risau sebab diorang memang ada paparkan harga untuk menu-menu yang korang pilih. So jangan risaulah pasal bajet korang apa semua. Ada pelbagai minuman yang korang boleh pilih juga. So tengok je menu dekat atas. Yang specialnya puding mangga dengan kelapa pun ada tau. Dan juga if korang dine in dekat dalam restoran ni, korang akan dapat percuma satu aiskrim sebatang untuk seorang. So best kan? Menu special diorang pun diorang ada tayangkan juga. Macam cendol, air kelapa, tengok air sakura kopi pun ada. Bubuk comel pun ada kat sini tau. Dan yang paling penting, tempat makan diorang ni sangat bersih dan juga sangat selesa. Ada aircon juga dalam ni tau. Dan jangan risau sebab diorang ada sediakan juga tandas dengan surau kat sini. Kenapa kita selalu makan kat sini? Sebab kat sini suasana dia tenang, cozy, sejuk, best. Nanti yang bestnya, lalu korang makan kari, tempat yang korang makan tu kari tu panas kan, dan tempat tu macam cuaca panas. Ini kari dia makan dalam keadaan beraircon, tapi rasa kari tu bau kari tu pun menyelerakan. Apa favourite menu baba kat sini? Favourite kat sini kari ikan jenahak dia lah. Kari ikan jenahak dia, and then dia punya goreng-goreng ayam pandan apa semua pun sedap. Memang daripada budak-budak yang kecil selalu datang sini bila special occasion. It's a nice cozy place. Orang punya pekerja pun friendly. Itu yang best tu. Itu kita selalu datang sini kan sebab semua family boleh pilih makanan masing-masing. Ya betul. Makanan tu nasi campur, kita boleh choose apa yang kita nak. Favorite best ini asam pedas dia. Itu you all jangan lupa. Kalau datang asam pedas jangan lupa. Jadi inilah menu yang kami order tadi. Banyak yang kami pilih dan semua nampak sedap kan? Kita ada udang goreng tepung, ada baby crab stick tepung, ada asam pedas, ada telur dadah, kari ikan, ayam goreng. Yang paling penting yang pandan. Mak saya pula memang dia wajib order cendol dekat sini sebab dia kata memang sedap. Saya pula memang wajib order Hokkaido coffee ni. Memang sedap lah untuk tekak muda saya. Kita tengok surau dengan tandas ni macam mana. Kita kena naik atas tu. Dekat tingkat atas ni pun adalah tempat reservation juga. Jadi barang-barang catering diorang pun diorang simpan kat sini. And then also kita dah jumpa surau dekat sini. Memang ada satu surau je dekat sini. So memang berkongsi lah. And then sebelah dia adalah tandas. Jadi mari kita cek tandas dia. Jadinya tandas bersih Majlis Pemenulis Lain 2021. Dapat Johan. So maknanya tandas dia sangat bersih dan cantik. Jadi bila kita orang masuk, memang kita orang kagum dengan tahap kebersihan dan kecantikan dia. Memang diorang maintain lah kebersihan kat sini. Ada tempat cuci tangan dia, memang bersih. Design bilik air dia pun sangat lawa. Kemudian kita orang jumpa tempat wuduk juga. So orang-orang yang pergi tandas ni tak boleh kacau tempat wuduk ni sebab yelah kena bersihkan. Uish, bersih. Ada tersampah sekali apa semua. Ini tandas lelaki. Ada dua. Jadi jangan risaulah kalau nak beli tandas kat sini ya. Ni tadi bos ni belanja kita orang. Ada 4 puding mangga. Kita orang terkejut sebab kita datang dia kata belanja. Terima kasih. Nak sangat. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai kat sini ya.